Mula kurang-kurang minat, dah rupa dah macam Cina dan pakcik berhenti kerja. Hey guys, I'm Lisa from Have Food Malaysia. So this is our first episode for new series which is kita akan explore owner business tempatan di seluruh Malaysia. So untuk episod pertama kita akan explore pucung soya industri iaitu Soya Baman. Boleh pakcik perkenalkan diri sikit? Ya, nama saya Ahmad Husaini Abu Bakar dan saya adalah pemilik pucung soya yang mana famous dengan soya gergasi RM5. Boleh cerita macam mana Pakcik Mat mula buat soya ni? Jadi peringkat awal dulu pakcik mula berkecimpung dalam memproses air soya ni pada tahun 85. Pakcik tengok option yang adanya, rasa pakcik nak berniaga lah, perlu berniaga lah. Jadi di situ pakcik cuba mencari apa jenis perniagaan yang pakcik nak ceburi. Dalam tempoh itulah, dalam tempoh waktu tu pakcik berjumpa dengan satu orang, dia ni driver, dia driver bos dulu. Orang nak turunkan ilmu buat air soya ni lah. Jadi pakcik pada itu mula kurang-kurang minat, tapi setelah pakcik jumpa dengan orang ni tadi, jadi timbullah rasa minat tu dan pakcik berhenti kerja. Pakcik berhenti kerja dan pakcik mulalah itu buat air soya ni. Jadi pada tahun itu, tahun 80-an tu, orang Melayu yang bersimpung dalam pembuatan air soya ni memang cukup kurang. Jadi pakcik ambil langkah untuk menunaikan fardu kifayah lah, begitu. Dia punya cabaran tu dari segi kepercayaan pengguna, kepercayaan pelanggan. Jadi dia tengok kita ni, nak pula pakcik waktu tu dah rupa dah macam Cina tadi kan. Jadi orang was-was, orang lalu depan kita dia tanya Cina Melayu macam tu kan. Jadi daripada situ pakcik ubah penampilan, pakcik pakai songkok, pakai songkok dengan pakai itu yang melambangkan Melayu lah, macam itulah. Jadi bila macam tu orang mulalah sikit kita bina kepercayaan itu orang ramai tu. Dan waktu itu kami ni bergerak di pasar-pasar malam lah sekitar Puchong. Jadi dia akan berubah setiap hari ya. Hari Isnin berubah, Selasa, Rabu. Jadi mana kita rotate lah kawasan Puchong ni. Selain runcit, saya mula membekalkan pada orang lain. Jadi saya mula buat penghantaran dan kita menerima juga tempahan-tempahan yang daripada peniaga sekitar kawasan Puchong ni. Di situlah waktu mulanya benda ni bertapak dan berkembang sehari demi sehari lah. Alhamdulillah. Daripada situ, cabaran dia ni dari semasa ke semasa lah. Dia berubah-ubah lah cabarannya. Pada peringkat awal tu dari segi kepercayaan, kemudian mula dia dari segi modal kita, modal pusingan apa semua, dan pembekalan bahan mentah, itu semua. Jadi alhamdulillah dari masa ke semasa kita boleh atasi semua masalah-masalah itu dan menapaklah, maksudnya meningkat begitulah. Mungkin akan datang ni saya nak cuba untuk buat bottling ke ataupun memasarkan produk ni dengan lebih macam mana nak cakap, macam umpama kafe-kafe ataupun restoran gitu. Setiap hari yang kita buat ni sebenarnya air soya yang kita proses ni, apa yang kita tawarkan kat orang, kat pelanggan ni adalah benda yang kita sendiri pun kita boleh makan. Maksudnya kita buat tu macam hak kita sendiri, hak kita nak makan sendiri. Jadi di situ kita tak ada rasa nak buat cincai-cincai lah ya. Dari segi bahan-bahan yang kita gunakan, kita perlulah memilih bahan mentah lah supaya kita dapat kualiti produk yang lebih baik lah. Tapi pada saya, walaupun kita belanja lebih sikit untuk kos kita, tapi kita dapat menawarkan
benda yang bermutu pada produk yang bermutu pada pelanggan. Jadi itu adalah salah satu kepuasan pelanggan yang buatkan kita boleh ikat mereka lah, maksudnya di situ. Pakcik Mat, macam mana Pakcik Mat kekalkan dengan harga RM5 tu dari zaman kita PKP je Cik Mat? RM5 tu memang sinonim lah, maksudnya dengan pack kita yang besar, yang mana biasanya benda tu pack tu kita panggil family pack. Biasanya kadang-kadang dia orang datang satu keluarga ke pasar tu, jadi kita tawarkan bungkus besar kat tepi, RM5 je. Jadi tak perlulah dia nak beli secawan seorang kan. Jadi kalau secawan seorang dah berapa harganya. Jadi bila dia orang beli RM5 sekali, boleh minum 4 orang, 5 orang macam tu. Jadi mana benda tu berbaloi pada dia. Menang membeli. Jadi pada saya, walaupun benda tu kita nampak agak besar, yang mana mengecilkan margin keuntungan kami, tapi sebenarnya kami menjual secara bulky. Kami menjual secara maknanya kuantiti. Jadi mana kita keluarkan banyak boleh jual banyak produk tu, jadi mana kita keuntungan kita pun alhamdulillah dia berbaloi. Okey, Pakcik Mat, memandangkan Pakcik Mat dah dalam bidang perniagaan ni lebih 40 tahun, apa nasihat Pakcik Mat untuk orang-orang muda yang nak mencuburi dalam bidang perniagaan ni? Bidang perniagaan ni sebenarnya memanglah cabaran dia tak berhenti cabarannya. Jadi sebenarnya setiap cabaran tu kita ada cara kita boleh atasi dia. Jadi maknanya seelok-eloknya fahamilah betul-betul apa jenis perniagaan yang anda ceburi, saingan-saingan dalam perniagaan tu, dan juga cabaran-cabaran dalam perniagaan tu sendiri. Jadi kalau kita faham masalah itu, insya-Allah kita boleh atasi setiap rintangan yang datang. Jadi maknanya kalau untuk peniaga-peniaga baru ni, saya nasihatkan agar jangan putus asa lah. Jangan buat kerja sekat jalan. Jadi walau macam mana sekalipun, teruskan, fikirkan cara macam mana boleh meningkatkan jualan, boleh mengurangkan kos, cuba cost production ke apa ke, cuba fikir macam tu. Jadi insya-Allah benda tu sebenarnya boleh buat. Dengan cara kita fikir. Kadang-kadang saya pun pernah mengalami keadaan itu satu masa dulu, yang mana saya mendapati perniagaan saya ni macam tak nampak untung. Jadi bila cukup bulan, duit yang kumpul tadi habis. Bayar duit kereta, bayar duit apa semua, bil ke apa semua habis. Jadi waktu tu saya fikir macam mana saya nak mengatasi masalah ni. Kemudian saya dapat satu keputusan, satu conclusion dia, yang mana saya perlu kurangkan kos pengurusan saya dan tingkatkan produktiviti. Ambil langkah tu yang mana saya mula buat pesanan bahan-bahan ni dalam bentuk pukal. Jadi dia pembekal ni menghantar produk bekalan ni secara pukal lah, maksudnya secara banyak. Jadi mana kita tak perlu pergi sendiri mengambil itu produk ni. Itu salah satu cara menjimatkan kos. And then satu lagi, saya cari pelanggan lain untuk tingkatkan produktiviti. Ya itulah dia, insya-Allah. Okay guys, itu dia perjalanan Soya Gegasi Barmat kita pada hari ini. Jangan lupa tekan button like, share and subscribe di channel kita. Tunggu di next episode. Bye-bye.